Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Temu kita lagi di Ambo Channel, tuan-tuan. Hari ini kita kongsi sikit berkenaan dengan Estima kita ni. Lama tak buat konten untuk Estima. Estima kat depan dia macam biasa standard kita set standard so passenger dengan driver duduk dengan tenang. So cuma apa yang kita nak kongsi hari ni adalah setup untuk pergi piknik ataupun stay dalam kereta. So saya ada set dia punya satu tilam untuk single dengan dia punya bantal semua pakai angin lah. So sebelah sini saya tak lipat ke dalam, saya jadikan dia sebagai meja untuk makan. So kita ada satu box ni kita letak beberapa barang je lah dalam ni. So semua termasuk pump apa semua itu masuk dalam ni. Okay. So kat depan ni saya set macam ni lah. Dia punya seat bahagian tengah ni tolak ke depan terus. So 8 seater memang kita boleh buat macam ni. Ni kelebihan 8 seater. So kita tengok daripada belakang pula. Macam ni lah view dia. Okay, kita ambil daripada sini lah. Ni tuan-tuan. So ada tempat tidur sini. Kita tidur kepala belah sini lah. Boleh dengar sikit dia punya air terjun ni kan. So dia punya angin kat sini. Sorry, ni tempat masuk angin. So kita ada pump ambil daripada intake ni lah. So daripada sini kita pump kita punya tilam ni lah. So yang ni pun kita boleh pump walaupun kecil tapi dia ada connector untuk pump yang kecil lah. So ini setup yang very basic. Tapi tak tidur macam ni lah. Tidur macam ni getah ni kan. So kita kena pusing lah. Kalau nak tidur kita pusing macam ni lah. Nak tidur kita tidur belah yang kain ni barulah menarik tak. Okey, so kita ada box kat situ tadi. Ini tempat makan lah. So kita boleh duduk sini. Kita ambil meja kat makan kat situ. Sebelah sana pun ada tempat makan. Okey. So kita tengok belah sini pula. Okey, kat sini ni makanan kita boleh letak kat atas. Yap. Box ni kita boleh pusing sini. So kita ada ruang untuk duduk bersila kat sini. So makan kat situ. Ini saja perkongsian kali ni tuan-tuan. Moga sedikit perkongsian memberi sedikit manfaat. Ini sebenarnya setup untuk simple lah kan. So siapa-siapa yang tak nak setup yang heavy, kita boleh set macam ni. Dan terus gerak je lah. So tak ada heavy setting sangat. So kita ada ruang kat sebelah sini sikit. Yang ruang untuk seat ni. So kita ada ruang sebelah sini lah letak barang. Kita ada box letak barang. So kat depan tu belah passenger punya area kita boleh letak barang kita lah. So ini saja kongsian kali ni tuan-tuan. Semoga sedikit memberi manfaat InsyaAllah. So dia punya view macam ni lah tuan-tuan daripada dalam kereta macam tu.